Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam video ni dan dalam video ni saya nak terangkan satu saham yang saya pernah share dalam grup kajian saham pada 9 Disember, saham NE. Okay, Notus Group Berhad. Waktu tu harga sekitar 76 sen. Pada 18 Disember, 19 Disember saya recommend untuk taking profit. Saya advise untuk ambil sedikit sebahagian daripada keuntungan yang dapat. Depend lah pada risiko masing-masing. Kalau nak jual semua pun boleh, nak ambil profit sebahagian pun boleh, tak ada masalah. Yang penting take profit dulu. Okay, hari ni hari Selasa 13 Januari pukul 3.45 petang. Okay, di mana harga saham Notus East Group jatuh ke harga 74 sen setengah, lebih rendah daripada harga yang kita suggest entry pada 9 Disember lepas. Maksudnya kat sini, jika anda dapat entry pun dekat 74 sen setengah ataupun anda entry pada 9 Disember lepas, tapi kalau anda excited untuk hold saham ni dan tak ambil profit, makanya hari ni anda akan rugi. Okey, anda akan rugi, bukan setakat rugi duit, malah anda rugi dari segi masa. Anda hold daripada bulan Disember sampai sekarang tapi tak dapat apa. Dapat rugi pula tu. So ini yang kita tak nak berlaku dalam trading. Dalam trading, bila anda dapat profit, pastikan anda secure profit tu. Masukkan profit tu dalam poket anda. Securekan dulu. Okey? Dan apabila anda jual dalam keadaan anda profit, maksudnya anda dah realize profit tu. Selagi mana anda tak jual saham tu, selagi mana saham tu ada dalam portfolio, keuntungan yang anda nampak dalam portfolio tu belum lagi realize. Itu belum lagi keuntungan yang nyata. Jadi persoalan sekarang, macam mana kita nak elakkan daripada berlaku situasi macam ni, di mana kita dah put untung on paper tapi kita tak dapat realizekan profit tu. Jadi kita replay balik apa yang berlaku sebelum kita nak entry tu, apa yang sedang berlaku dengan Notus East dari segi technical. Okay? Pertama sekali kita tengok pergerakan harga saham ni. Sebelum ni kita boleh nampak since 3 Jun lepas, harga saham dah mula berlakunya, orang kata permulaan uptrend tu, di mana EMA 20 dah mula crossover EMA 50. Selepas tu harga saham membuat impulse pullback ke paras EMA 20, kemudian sambung lagi impulse pullback EMA 20. Okey, dan kita boleh nampak kat sini trend bahawa EMA 20 sebagai strong support untuk saham ni. Okey, kemudian sambung lagi kenaikan, rebound dan membuat impulse yang baru. Okey, breakout previous high yang ni. Kemudian kali ni harga saham membuat correction yang besar tetapi masih lagi sustain previous low. Okay, masih lagi mengekalkan uptrend structure di mana harga masih lagi bertahan dan tidak pecah previous low. So kita consider ni sebagai masih lagi uptrend, cuma correction kali ni lebih besar daripada yang sebelumnya. Dan kat sini kita boleh nampak ada sedikit rebound. Okay, dan kita nak check sama ada rebound ni dapat bertahan ataupun tak, ataupun dia hanya naik sementara saja kemudian dia sambung turun lagi. Okay, so kita nak check. Alright, so macam mana kita nak check tu? First kita boleh aplikasikan teknik block, sistem block yang saya dah ajar kepada student-student saya. Okay, di mana kita buat block, kita tandakan block seller dengan block buyer. Dalam kes ni saya nampak berlakunya block seller dekat atas ni. Block seller yang kuat dekat atas ni. Okay, kemudian harga membuat blok yang baru, blok seller yang baru. Kemudian ada lagi, kalau kita zoom lagi kat sini, harga saham membuat lagi blok seller yang baru. Okey. So kita boleh nampak ada 3 blok seller dan blok ni yang paling besar sekali lah. Okey, blok seller ni yang paling besar yang menekan harga. Selepas tu kita boleh nampak ada satu blok buyer. Blok buyer yang ni, okey, nampak tak block buyer dia dah cuba take over. Dia cuba take over block seller yang sebelumnya. Bila ada block buyer yang cuba take over block seller yang sebelumnya, ini dah menjadi petanda awal bahawa buyer dah mula masuk ke dalam trend ni. Buyer dah mula absorb tekanan jualan yang ada dekat pullback ni.
Okey, buyer cuba nak absorb, di mana harga saham membuat lagi satu bull block dekat sini. Kalau kita perhatikan candle bullish yang ni, dia cuba fight seller yang ni. Nampak tak? Okey, dia cuba fight. Maksudnya buyer yang berada dalam candle ni, buyer yang dalam candle ni, dia cuba untuk fight seller yang ni, block seller ni. Tapi gagal untuk break up new high. Dan apabila buyer ni gagal untuk take over, dia gagal untuk take over seller ni, okay, dengan cara dia perlu close above block merah ni. Tapi masalahnya dia gagal. Maksudnya dia sentuh and then harga saham jatuh. Okay, ke paras bottom block ni. Pada masa yang sama, kita perhatikan waktu dia membuat pullback ni, dia tak keluar daripada block bullish ni. Dia tak keluar. Perasan tak? Dia masih terperangkap. Dia terperangkap dalam block ni. Harga saham dia nak breakout new high pun tidak. Nak kata dia buat block baru, block bearish yang baru pun tidak. Blok yang merah ni kita kena tukarkan color hijau juga. Sebab kat sini permulaan buyer mula absorb seller tadi. Permulaan kenaikan ni kita boleh tandakan sebagai bullish block. So kita consider support yang ni sangat-sangat kuat. Sebab apa? Harga dia jatuh pun dia masih lagi dapat kawal harga daripada teruskan kejatuhan. Maksudnya ada buyer yang dekat sini memang support harga yang kat sini pun betul-betul dapat support harga. Maksudnya harga saham jatuh tetapi masih lagi dapat tekanan buyer yang kuat. Maksudnya seller tak mampu nak tolak harga ni lagi jatuh lagi bawah daripada blok ni. Seller tak mampu. Maksudnya dia nak naik pun tak, nak jatuh pun tak. So dia kat tengah-tengah. Kat sini mulakan entry. Sebab tu 9 Disember saya recommend untuk entry saham ni. Sebab masa dia jatuh turun ni, kemudian keluar bullish candle yang ada dalam bull block ni. Bila keluar saja yang ni, kita boleh ambil risiko. Kita boleh ambil risiko ataupun pada masa yang sama kita boleh buat averaging entry. Mungkin nak masuk dekat 76 sen. Lepas tu andai kata dia turun 70 sen, kita masuk lagi turun ke 64 sen, kita boleh accumulate lagi dan kita boleh letakkan stop loss di bawah bull block tu tadi. Yang paling rendah tu. So kita boleh tandakan dia sebagai kawasan support di mana kita boleh letak stop loss di bawah support. Kita boleh letak kat sini sebagai zone yang agak selesa untuk kita nak cut loss pun. Maksudnya kalau dia jatuh bawah ni kita dah tahu dah support yang ni tak kuat. Maksudnya berpotensi untuk dia jatuh lagi. So apa yang berlaku selepas tu? Alhamdulillah. Okey, terus buat kenaikan. Okey, dan pada 19 Disember, okey, kat sini saya recommend untuk kita taking profit sebahagian ataupun semua, depend kepada risiko masing-masing. Tetapi dekat sini wajib ambil dulu profit. Okey, sebab apa? Dekat sini adalah tekanan jualan yang kuat pernah berlaku sebelum ni, yang kita dah tanda kat sebelum ni kan, yang dekat sini ni, blok yang ni adalah tekanan jualan yang kuat. Okey, sebab sebelum ni dia pernah berlaku tekanan jualan kat sini. So kita estimate, kita andaikan bahawa bila dia sampai kat sini, kalau kita entry dekat sini, naik kat sini, ada high chances, high probability untuk harga saham berlakunya taking profit ataupun berlakunya penjualan sebab seller kat sini kuat. Okey, seller kat sini kuat. Jadi ambil dulu profit, securekan profit dulu, masuk dalam poket. Okey, sama ada semua ataupun sebahagian. Andai kata kita jual sebahagian, bagi contoh kita dah entry dengan entry kat sini 10,000 unit. Bila hit taking profit dekat sini, kita jual 5,000 dulu sebahagian. Lepas tu balance tu 5,000 tu, okay, kita boleh write lagi kenaikan kalau ada dan consider kenaikan tu sebagai bonus. Okay, dan pada masa yang sama jangan lupa letakkan trailing stop dekat 83 sen masa tu. Okay, 83 sen. So maksudnya dekat sini. Okay, ini kita boleh letak trailing stop. Maksudnya kita dah take profit sebahagiannya dekat sini. Lepas tu bila harga saham naik lagi, balance yang ada tu jangan biarkan dia tak ada safety net. Kita letak safety net dekat 83 sen. Okay, andai kata kita hold saham
dan dia jatuh secara mengejut yang kita tak sempat nak monitor ke apa ke, kita masih lagi boleh dapat profit dekat 83 sen. Okey. Jadi kalau siapa yang sempat jual dekat 93 sen tak ada masalah lah, no issue. Okey, tapi pada masa yang sama kalau boleh bila harga saham makin naik, kita naikkan trailing stop. Bagi contoh, saya saja dekat 83 sen. Lepas tu kalau harga saham naik RM1 contoh, kita ubahkan trailing stop ni letak dekat 85 sen pula. Kalau dia naik lagi, kita letak dekat 88 sen. Maksudnya trailing stop ni sentiasa berubah. So macam tu. Dalam kes ni, bagi siapa yang follow kita punya cadangan, insya-Allah akan selamat. Di mana kalau dia dah jatuh hari ni dengan kejatuhan yang agak kuat, okay, so siapa yang buat trailing stop, dia akan terjual pada harga 83 sen dan masih lagi dapat profit. Walaupun dia tak sempat nak jual kat 93 sen, tapi masih lagi profit. Jadi kalau anda nak belajar macam mana nak buat trading plan yang betul, nak belajar macam mana pengurusan risiko, so anda boleh contact saya, anda boleh PM saya dan insya-Allah saya akan bantu anda. Bagi anda yang nak dapatkan trading idea yang macam ni, anda boleh juga contact saya. InsyaAllah saya akan kongsikan trading idea ni secara percuma untuk klien-klien saya di M Plus Penang. Jadi, jangan tunggu lagi. PM saya sekarang. Assalamualaikum.